sampai. Semua boleh sedia dengan masing-masing. Okay, pok dah berhenti dah, pok dah berhenti dah. Okay, ready. 2, 3. Go. Cepat. Tak tahu. Meja. Mana tiba tu? Buka boy. Dah macam misi dah. Siapa yang ini? Aduh. Mira, macam mana pasal benda ni? Cepat ini 20 minit ni. Aku tak tahu siapa yang ikat binatang ni. Sial. Cepat. Cepat ini. Aduh. Kepak je. Okay. Okay, move. Sorry. Tapi ketat kan? IC siapa? Siapa kat dalam dia guys. Terus tengah set Mesti tak ada move on lah tengok. Kau tak kereta ke siapa? Comel lah. Allah yang satu. Grandma, smile. Anak anjing. Bahagia lah belakang kau. Belakang kau bahagia. Tak payah kau. Cuba bahagia lagi. Subhanallah. So, untuk aku punya... Kemana kita kena yang besar ni? DJ kau cakap asal kau tak charge tadi? Okay, hi guys. Kita orang on the way pergi Kita orang first asik. So kita dah tahu kita awal kita ni. Sebenarnya dah setengah dah pun. Saya harap awal. First time kita pergi museum. Weh. Aku tak pernah lagi pergi museum Terengganu. Aku dah cakap, aku tak faham lah orang ni kenapa nak kena kunci pintu? Orang dah tak ada dah. Jadi semalam kita orang kena pusing belah sana untuk Nak naik je. See you at PKW. Boom. dah tulang siap. Bye. Macam tak pergi. Maksudnya masa dia bagi jawapan tu kau akan menghadap ke sana. Apa pandangan awak terhadap Kuala Lumpur sini? Okey, tak ada apa. Okey. Sepatah dua kata ya. Cik kucing kan? Encik kucing apa kata awak? Okey, faham. Dia kata dia sedang Ambil cuba vitamin D pagi-pagi. Okey, boleh awak pusing ke kiri pula? Cuba pusing lagi. Sikit lagi. 1, 2, 3. Pusing. Tak nak pusing pula, tembur lagi. Hi guys. Daripada Jawa. Kita dah on the way nak terjak orang. Pagi-pagi Tengah cari. sekarang pukul Aku tak pernah bangun pagi sepagi-pagi ni. 8.45. Mana 3 orang ni? 8.45 biasanya kita tengah. Oh ni 3 orang tu. Oh ada orang lah. Boleh lah. Kau boleh cari yang muda-muda.
Yelah, kau tu ni susah sikit nak skrip sebab dia takut dia malu. Okey, jom. Boleh. Dia mesti keping konten. Demi sekepi konten. Okey dah. Okey, baik. Kita dah habis terjak orang kat sini. Yay. On to the next location. Tapi dia orang tak habis lah lagi. Okay. I'm not cute anymore. Dia buat tu. Tempat ni dekat je rumah tu nak. Dekat je. Kami ialah wanita bawah. Tanpa kami mereka tak ada hidup. Berat dah. Tak berat pun. Kami wanita. Letaklah dulu. Nah, kita orang nak tengok berapa lama. Kita orang boleh angkat. Hi guys. Kita orang kat NACC sekarang. Belum. Sorry datang sini. Lah tak kuasa 5. Okay, hi guys. Sekarang kita orang dekat NACC. Lama weh. Betul. Allah. Kita pasti betul-betul nak lelaki lah main. Wow. Oh my god. We got this? Today, sekarang kita dekat Nok Alfa Batik, NACC, Nok Alfa Craft Center, Craft Complex. Oh, kompleks Kompleks. Kat sini memang dikenali dengan batik agak Terengganu. This is one of the pride lah. Cepat. Masuk. Second stop. Okay. Tengok ni kain batik. Dia orang pun selalu ada jual-jual baju dia kat Uniza. Dia datang jemput. Harga dia memang premium lah. Itu je lah aku cakap. Yang kedua. Kita ada spin and mini suit cap. Wow. Ini ada ada batik DIY lah. Wih, lawannya. Dapat tak? Boleh ambil ke? Weh, lawa ada scrunchie dia. Betul ke boleh ambil? Tak tahu. Tengok weh scrunchie dia. nak scrunchie. Kiawa. Nama Kiawa. Aku rasa macam nak main ukir batik tu lah. Tapi Kan? 15. Kita ada voucher RM10 tambah ni. Cik.
nak beli apa ke. Kan? Macam tu. Cik recommend tu. Sini deh, sini. Tak nak. Pergi. Aku dah dapat tu. Dapat hadiah. Oh ya. Hai guys, kita orang dah habis checkpoint 2. Woo, dah habis. Next. Next pergi? Museum Terengganu. Oh yeah. Kita dah sampai di Museum Negeri Terengganu, geng. Begitu. Kencana. Go sister, go. Go Danish, go. Macam mana? Interview pun berapa ramai di datang. Tak, kenapa kau kena ikut tengah hotel? Semua tentang kau dah masuk frame. Tadi aku masukkan kau dalam frame. Aku letak muka kau. Ni baru Terengganu guys. Belum naik pas pergi ke Singapura lagi guys. Ngantuk. Aku terbayang dari tadi macam Singapura macam mana sih? Yalah sepanjang perjalanan tu banyak gila. Kalau Singapura Lagi penari je. Kita berdua ke? Korang tak nak masuk ke? Tak apalah kan kita punya hadiah. Okay, nanti masuk Okay, nanti ramai-ramai masuk Baik, Keras. Baik, Wei. Answer. Hai, Assalamualaikum. Bersama lagi dengan Teha dalam segmen Terjah Persona. Tadi kita dah berada 2 checkpoint. Checkpoint pertama baru Kuala Nerus. Checkpoint kedua adalah NACC Batik Pavilion. Dan kini kita berada di Museum Terengganu. Dekat sini, dekat sebelah saya merupakan seorang pelancong yang jauh, jauh di sana. Boleh kenalkan diri anda? Nama saya Firas. Kosong. Kosong dalam hati dia. Tolong memenuhi hati dia. Okey, baiklah rakan-rakan. Yang budak-budak muda lah. Weh, terima kasih doh. Sekolah sini ni korang menari ah. Apa ni? Anak Korang share lah macam mana nak share? Bakal pelakon. Tak ada. Tak capai ni wajib ke? Tak capai ni sebab tadi tak ada. Belum sana kasut. Kita tak bawa kasut. Tak apa. Tengok ni, capal. Capal weh. Mama besar. Capal weh. Dah. Kau punya jelly balik. Capal. Betul korang balik bila ni? Esok balik. Tidur mana? Tiba. Tidur dekat hotel Belda. Oi, hotel. Cikgu korang je ke? Lepak bawah. Korang dapat allowance tak? Jaga mamak. Belanja.
Duit belanja. Tak asal sibuk sangat tadi duit belanja. Mana lah tahu. Itu betul dia pun. Kakak pun dah cable tie. Okay lah, thank you korang. Enjoy. Thank you korang. Apa nama TikTok? Pesona.wow. Jana kami jadi dengan dirasa. Kenapa Nadia Nasa? Ni potensi. Rekod lu nanti kan. Ambil gambar lu. Nama saya Adarin. Saya Syukri. Iran. Okay. Assalam. Akan jadi pelakon popular di Malaysia. Nanti kan. Sebelum kita famous, kita orang nak claim juga. Kita orang nak So nanti Okay, ambil gambar. Kita orang dah berdua. Kita orang dah 6-7. dah 6-7. Mula berhidup. Dah sampai ke atas. Semua dah. Orang je belum. Dia pun Dan berikan satu orang. Walaupun hari ni dia adalah iPhone user yang baru. kita celebrate lah. Tahniah. Yes. Dah, jom. Thank you korang. Hati-hati balik nanti. Hai, sekarang kita nak berjalan-jalan. Okey, sekarang kita kat mana? Kat Melaka. Oh, kat Melaka. Muzium Negeri Melaka. Muzium Negeri Melaka. Lagi ikut macam-macam lah. Hari Sabtu kena kerja. Sabtu kena kerja. Dah lah kena tinggal tadi. Orang pergi KL. Lawa lah. Aku ceraikan kau dengan satu di tangga ini. Di mana kita. Jika kau melangkah lagi tangga yang kedua, Maka naiklah kalah. Asyik. dia dia. Buat betul. Jangan kau buat apa tu? Dia punya design super mudah. Aku kena. Wah, ada Arjali. Siapa? Arjali. Siapa Arjali? Pelakon. Ya, aku pun kenal dia je. Siapa Who is dia? this? Olga Vasilevskaya. Russia tu tengok bawah tu. Who is she? Malaysia, Russia. Kaya. Oh, Kaya. Kaya, Cik Kaya, Vasilevskaya. Umar Uzair ni siapa weh? Pelakon. Ya ke? Tahu performance ni. Dah boleh masuk ke? Okay, hi guys. I feel like, oh mak kau. Tak panjangkan je. Aku rasa macam dah lama sangat aku tak bercakap. So now, sekarang kita orang dekat. Boleh jalan ni. Sekarang kita orang dekat Kampung Budaya Negeri Terengganu. It just bawah daripada Muzium Terengganu tadi. Okay, korang boleh tengok ni. Masuk kat situ ada rumah. I don't know rumah siapa. Jangan lari. Macam nak
Okay. Okay, cepat. Okay, ready ah? Hi. Okay, so welcome to my home. But I need to ask you a question. Budget friendly ke ni? Yeah. Kalau betul. So the first question, Yes. why your bed like this ah? Okay, so my home is like I implemented the Parisian architecture where But this all color already. yeah, this is all style. Okay, style. I wanted to have the rusty feeling in my house, so So you won't fall down ah? no. So I bought this bed from one of the Terengganu Sultan's descendant and put it inside my home as a Why you don't take centerpiece. the Sultan Melaka one? Because my mother is a Kelantanese. Then why you So- take the Terengganu one? Because my grandfather is a Terengganu. Then Yeah, so I wanted to have a little bit of my. you only have one bedroom ah? No, this is just a centerpiece. My bedroom is on the other side. Okay, lah, Sila. Okay, thank you for all today. Okay. Okay. Yeah.
Bosan balik ke ulang-ulang juga. Cuba kita. Dia ada tempo ke? Kita kena stop je. Oh my god. Saya berjaya geng. Saya berjaya. Lagi. Itu yang cash tu. Ini yang biru tu. Terima kasih. Terima kasih Iqbal dan Azizi. Abang Syarif dah buat. Selesai. Aku suka dia macam selesai. Okay. Pertama kali datang Okay geng, kita orang dah habis dekat museum and kampung budaya. Wait, tadi aku main, what do we call that eh? Gampang? I don't know man.
Sebab tu aku macam susah sangat nak bangun tu. Aku tak bangun sebab aku set alarm untuk esok. Sekarang, kita nak pergi mana lepas ni? Masjid Kristal. Oh, okey. Lepas ni kita akan pergi Masjid Kristal. Oh, jangan. Jangan kau datang. Kat mana? Allahu Akbar. Tak apa nanti orang akan nampak. Tak ada lagi. Next ke Masjid Kristal. Let's go. Jom. Okay guys. Sarah tu. What do I need to carry? Apa sama tak nak turun lah. Ni sampai sini nasi. Nak mola. Kau dah tak makan lagi. Tak boleh makan malam. Ulang balik lagi sekali. Nasi dekat mana? Kerusi. Berapa kerusi? Let's go. Allah. Kau kenapa Tia? Kau kenapa? Pula makin merudik. Okay, bye-bye museum. Mana bas tu? Tak apa-apa. Bawa bagi paket. Jom pergi belakang tu. Sekarang. Sekarang. Naik balu. Oh my god. I miss bus. Dah. Okay, beres dah. Ataupun kekurangan kami dalam ekspedisi kali ini Retas Pesona dan dalam segmen-segmen yang kita kendalikan. Okay. Jadi terima kasih kepada para pendengar dan juga Oh my god geng. Sebenarnya saya terlupa nak rekod video dekat Masjid Kristal. Tapi Masjid Kristal di belakang sana. Di belakang. Belakang. Nampak tak? Keindahan Masjid Kristal. Kita orang dah nak beredar dari Masjid Kristal. Tadi hujan weh. Tengah-tengah buat radio tu hujan weh. Kesihan kepada DJ ini. Wih, tolong ni. Kenapa dia babai? Siapa dia? Agak sekali. Melang-melang. Sekarang kita on the way pergi ke bus. Untuk the next destination. Kita pergi ke? Sorry. Oh, Mari kita lihat sampai ke tak ke destinasi terakhir. oh lepas bilang gadis di KL. Ikut ke? Tak cakap kosong dia memang begini. Akhirnya dapat tahu dia punya lelaki. Lelakinya pula Kembawa Mercedes. Myvi. Dia tadi hyper sebab dah habis. Okay. Aduh, makanan pula.
Anyway. Cepat Aina, cepat Aina. Anyway, Aina. kita Aina. Cepat slow. Ada pecah. Macam dah? Dah habis dah? Habis. Tak ada repeat lah. Kau boleh. Gatuk terlalu seru. Why? Ada pendatang. Briefing. Sekejap guys, tu Aina dah on the way guys. Kita berlari sana kita Dapat berlari. Aina, cepat Aina. Aina, cepatlah. Nak cepatlah. Kasih sabar. Cepat dah. Cepat dah. Nak, cepat dah. Nak cepatlah. Nak balik. Telefon. Okey. Sekejap, mana semua orang? Mana dia masuk ke frame? Mira. Mira, ready. Okay. Cepat apa? Checkpoint. Last checkpoint. Last checkpoint. Balik cuti oi. Cuti saya oi. Dengar voice note. Balik. Nampak tak? Tak. Sebelum hujan. Ni nampak nyamuk lalu tadi. Executive lounge. Sudah sampai menata tadi. Yang kalah merata. Dah sampai satu yang ni guys. Kita akan makan Oh, Pecah. Makanan.